Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kalungan apresiasi buat pengudi acara, panel berkarisma, penjaga masa yang setia, rakan-rakan seperjuangan serta bahadur dan bahaduri yang sudi meluangkan masa. Berdirinya saya pada hari ini di atas pentas ini adalah untuk membawa anda semua menyelami dan memaknai sebuah mauduk yang berpasalkan generasi Madani menjulang tinggi hujah dan bukti. Saya akan membawa sidang intelektual yang dihormati untuk mendalami mauduk pidato yang berbunyi pendidikan berkualiti, kunci pembentukan generasi Madani. Sidang Dewan yang dihormati, sebelum isi menyusul hujah, sebelum wajah berganti rupa, izinkan saya melakukan sedikit pendefinisian agar sidang Dewan tidak berpinga-pinga. Saya pula peta berbicara. Menurut Hajar Dewantara dalam karyanya, Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan berkualiti didefinisikan sebagai perkasa yang menyuburkan pemahaman teori dan practicality. Proses pendidikan ini bertujuan untuk memanusiakan manusia dan mencorak sesebuah peradaban bangsa. Manakala istilah pembentukan pula membawa maksud suatu perihal atau perbuatan membentuk. Bagi rangkai kata generasi Madani, menurut sumber PRPM dapat ditarifkan sebagai kumpulan masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebudayaan. Bagi merealisasikan mauduk gagasan ini, saya bawakan 3 wacana yang mendasari tinta bicara ini. Sidang Dewan Penggerak Wawasan. Pertama, pendidikan berkualiti memantapkan kemandirian diri. Hikayat Melayu pernah menukilkan kempeteran Tun Perak yang menangkis serangan Siam ke atas Melaka dan kecerdikan Han Nadim menyelamatkan Singapura dari serangan Tondak. Bukti jelas bahawa kemandirian sesebuah bangsa banyak bergantung kepada kebijaksanaan golongan ilmuannya. Lantaran itulah, sistem pendidikan kita transformasikan, namakan sahaja dari pelancaran IT dan pemerintah pintar, permakasan elemen kebat terus diangkat. Malah pendidikan berteraskan digital giat dilaksanakan. Semuanya ini demi memastikan golongan generasi Madani yang berilmu dapat dilahirkan. Sidang Dewan yang budiman. Kedua, pendidikan berkualiti, masyarakat budi pekerti. Ilmu dan adab bagaikan isi dengan kuku, bagai hempudu lekat di hati. Oleh itu, saat kita mengejar kemajuan, aspek pembinaan budi pekerti tidak boleh dibuang pergi. Apalah gunanya ketinggian akal fikir manusia andai lompang nilai insani. Menerusi sistem pendidikan kita, subjek pendidikan Islam dan moral kita mantapkan. Kempen budi bahasa kita jayakan, bahkan gagasan anak baik lahir cerdik kita perkenalkan. Hadirin warga budiman. Ketiga, pendidikan berkualiti, jenayah diperangi. Melalui pendidikan, kita dapat membina generasi yang mampu berfikir secara kritikal, membuat keputusan yang bijak dan bertindak secara penuh integriti. Oleh itu, sekian, terima kasih.